Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dan saudari yang dihormati sekalian, saya nak mari buat bincang ni berkaitan penyakit yang berpanjangan. Hari ni penyakit yang berpanjangan ni orang panggil penyakit pesing payah hingga. Lepas tu pertama hari ni kita akan cek bab satunya kencing manis. Jadi kencing manis ni banyak orang jadi dah, banyak yang jadi. Okey, apa guna tu saya tak cari diri dah. Hari kita nak mari buat penjelasan, buat fahami tentang penyakit kencing manis. Diabetes disease. Jadi abang kata ni penyakit pasal ni pasal jadi lama, duk baik tu patut tak ada tu kau hingga tak makan ubat makan apa tu, tapi dia tak ada kau hingga bokeh jadi kau nek kau teguk nek kau teguk. Lama-lama ia akan jadi kerusak ke. Jadi ko kena anggota kerja kita, badan kita kerja tu. Ada kerja 1% tu turun kena dengan 80%. Apabila jadi lagu tu ia akan ada hak seli mari. Ada hak seli mari. Okey. Seperti mana penyakit kencing manis? Penyakit lemuk banyak, orang gemuk lah. Penyakit lore, migraine sakit kepala tu. Jadi sakit moyong, torok, mudah torok. Semelik, berok payah. Jadi penyakit apa? Ai panggil apa? Sakut pengahir apa tu jadi sakut lah. Semua ni orang panggil penyakit jenis penyakit berpanjang ni, jadi payah hingga. Banyak ke orang ni, banyak ke jadi, banyak ke ada penyakit ni. Tak kira negeri mana tu. Baik Malaysia, Indonesia, CSD pun ramai. Kemudian kita nak kecil hari ni kencing manis. Jadi saya nak mula lagu ni. Ya, kencing manis lagu ni. Iaitu jom jadi mari daripada gapo? Asbab musabab. Kalau pubat tersia ni orang kata pep and Thai medicine, hak traditional medicine ni kata bawaan ataupun kencing manis tu jadi mari daripada patak pitak jon. Mari kecil tu mari daripada api kena dalam tubuh badan. Ibu ada proses api buat panas tubuh kita tu, jadi tak tugas mana. Kena di sini tak bertugas. Apabila api kena, air dia banyak. Air banyak ni maksudnya darah dia banyak. Darah banyak maksudnya jadi kau kuat. Api kurang, air banyak. Tu. Bukan banyak jangan pedah, banyak tak pedah. Lagu mana? Iaitu sistem liver kita tu, hati tu kurang bertugas. Bila ada kurang ada seli masuk dalam darah. Buat darah tu pekat seperti jadi supaya air masuk sakar tu, air masuk gula tu.
Perlu darah kak jantung pun kerja kuat. Lepas tu jadi mudah tak orok. Lepas tu keciacak dah. Sebab dia nak buat tu baik. Lapak air semua keciacak. Kuruh. Lama-lama kuruh. Sebab daripadanya jantung hati atau liver tu kita bertugas mana. Nah. Habis tu dalam patos dia kata น้ำตาลมาน้ำมันตามลมเกิดไตพินาศ Benar. Saka mari. Bila ketuan ke saka banyak akan jadi lemuk ke banyak. Akan lemuk banyak, angin dalam tu badai tu ke banyak. Bila angin badai ke banyak, geli ataupun buah pinggir tu akan rosak. Jadi rosak. Sebab ada hati kita tu tak bertugas. Tu sebagai asbab kita nak kecek. Apabila saat ni atau saka banyak, lemuk ke banyak, tekanan darah pun tinggi je. Tekanan darah pun tinggi. Ni asbab dalami, asbab dalami, faktor dalami. Faktor yang duanya daripada perbuatan kita makin ni yang menyalahi dengan kita, seperti makin manis, makin lemuk, makin masing, banyak-banyak tu. Ini panggil faktor yang kedua. Dalami kadang-kadang mari pada bakar kita dah. Apabila lama-lama tu akan jadi kesai. Kesai ni jadi akan rosak habis, akan terlalu pun jadi punah so ni punah dia habis sakut. Bukan punah hati saja dia akan punah kau pinggir, akan punah pankreas. Jadi cara kita nak ubahnya begini. Kalau makan ketika lapar. Tahu tu makan ketika lapar, minum ketika dahaga. Minum air sikit apa dah, minum air tip-tip. Lepas tu carukan diri hati, macam hati ni kena tidur cukup. 10 malam sampai mula tidur dah. Jadi asbabnya hati ni lah asbab bocor jadi penyakit ketimani. Sebab kerja hati je ke apa? Tugas je. Iaitu ia akan buat benda semua tu baik, basuh, lepas tu ia akan proses buat, lepas tu ia taruh satu benda, taruh ke hak molek taruh, hak semua ia buat baik. Apabila saka tak ada dalam badan kita, ia kerja molek dah tu. Lemuk pun kurang, angin tak ada, lepas tu geli pun buah pinggir kita pun selamat. Itu lebih kurang untuk apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.